Saya kata minyak turun. Kemudian bulan lalu kita bagi air Sarah. Ada orang kata ya RM100. Ya bukan 100 saja, ya. Tunai rahmah ni saya ingat kebanyakan semua dapat masuk bank setiap bulan. Betul tidak? Berapa jumlah semua SDR dengan air Sarah? 15 bilion ringgit satu tahun. Semua gaji pada awal naik. Guru, pekerja biasa, doktor, semua jabatan-jabatan kerajaan. Sebab apa kita naik? Dia naik polis, tentera. Sebab 12 tahun tak naik. Berapa tahun tak naik? 12 tahun tak naik. Jadi tanggungjawab saya nak polis kerja lebih kuat. Saya nak guru kerja yang lebih baik. Saya nak anak-anak kita lebih tinggi pelajaran dia. Jadi saya sebagai bapa tolong mereka. Naik pula sebab naik. Naik ni maknanya apa? Tahun ini 2025 tambah 10 bilion ringgit. Tahun depan dengan naik gaji ini tambah 18,000 juta ringgit. Ini saya sebut ke ini kerana ada orang leceh, oh tak buat apa. Semua pekerjaan di Sabah dapat. SDR hampir berapa ratus ribu dia dapat. Air Sarah semua dapat. Turun minyak semua dapat. Yang kata Sabah dia anak tiri kan apa dia? Minyak diesel naik di Semenanjung, naik dari Sabah? Tidak. Naik di Sarawak? Tidak. Naik di Semenanjung, tak naik Sabah Sarawak. Sebab apa? Sebab saya tahu, saya tengok sendiri kampung yang susah, orang pendapatan dia lebih rendah, bagi peluang dia dulu. Turun minyak, turun tak di Sabah? Turun. Jadi saudara-saudara, ini yang kita cuba lakukan.